Pernah tak anda terfikir yang ekonomi negara kita ni sebenarnya macam sebuah jentera yang sangat-sangat kompleks? Satu jentera yang perlukan kawalan yang teliti, supaya ia tak bergerak terlalu laju sampai rosak atau terlalu perlahan sampai terhenti. Baiklah, jom kita lihat sama-sama macam mana jentera gergasi ni dikemudi. Jadi persoalannya, apakah panel kawalan yang digunakan untuk mengemudi ekonomi? Jawapannya mudah. Ia adalah sesuatu yang kita panggil dasar kewangan. Cuba bayangkan ia macam pelan penerbangan untuk ekonomi negara. Dan sudah tentulah ada seorang juruterbang yang sangat mahir untuk mengendalikannya. Okey, apa benda sebenarnya dasar kewangan ni? Senang cerita, ia adalah cara kerajaan melalui juruterbang utamanya iaitu Bank Negara Malaysia untuk mengawal jumlah wang yang ada dalam sistem kita. Matlamatnya cuma satu, nak pastikan ekonomi kita sentiasa stabil dan sihat. Macam mana-mana penerbangan sekalipun, mesti akan ada gelora kan? Untuk ekonomi, ada dua jenis gelora utama. Satu, bila enjinnya macam hilang kuasa dan makin perlahan. Yang ni kita panggil kemelisitan. Dan yang kedua, bila enjinnya pula terlalu panas dan bekerja lebih masa, yang ni kita panggil inflasi. Jadi, untuk handle dua masalah ni, juruterbang kita ada dua gerakan utama. Sama ada dia tekan pedal minyak untuk bagi kelajuan bila ekonomi tengah perlahan ataupun dia tekan brake untuk sejukkan balik enjin yang dah terlalu panas tu. Inilah dia dua strategi utama tu. Sebelah kiri kita ada dasar keuangan mengembang yang bertindak macam pedal minyak. Sebelah kanan pula dasar keuangan menguncup yang fungsinya macam brake. Matlamatnya pun berbeza. Satu nak tambah bekalan wang, satu lagi nak kurangkan. Kalau kita tengok dekat sini, beza tujuan dia memang sangat jelas. Dasar mengembang, tujuannya untuk menambah bekalan wang untuk pacu semula ekonomi. Manakala, dasar menguncup pula, tujuannya untuk mengurangkan bekalan wang untuk perlahankan ekonomi. Dua keadaan yang berbeza memerlukan dua pendekatan yang berbeza. Jom kita tengok senario pertama. Bayangkan ekonomi kita tengah meleset. Pertumbuhan jadi perlahan, ramai orang hilang kerja. Jadi, misi utama juruterbang kita sekarang adalah untuk menjana semula pertumbuhan ekonomi. Jadi, macam mana nak buat? Bank negara akan gunakan dasar keuangan mengembang. Maksudnya, mereka akan pam lebih banyak wang ke dalam ekonomi. Ini akan mencetuskan satu rantaian kesan. Bila wang lebih banyak, pelaburan akan naik. Bila pelaburan naik, syarikat akan hasilkan lebih banyak barang dan ambil lebih ramai pekerja. Jadi, pengangguran pun turun, pendapatan rakyat naik dan akhirnya kuasa beli kita semua pun meningkat. Okey, sekarang kita tukar gear. Kita lihat pula masalah sebaliknya. Ekonomi terlalu panas, harga barang naik melambung atau dengan kata lain, inflasi. Misi kali ini adalah untuk sejukkan balik keadaan. Dalam situasi ini, juruterbang kita akan tekan brake. Melalui dasar kewangan menguncup, bekalan wang dalam ekonomi akan dikurangkan. Kesannya pun macam rantaian tadi, tapi terbalik. Pelaburan akan berkurang, pertumbuhan ekonomi jadi pelan sikit, dan yang paling penting, kuasa beli kita pun menurun. Ini akan kurangkan permintaan dalam pasaran, dan akhirnya ia akan bantu untuk turunkan semula tingkat harga umum. Kita dah faham apa dan kenapa. Sekarang persoalannya macam mana pula? Jom kita intai panel kawalan bank negara. Sebenarnya ada 5 alat utama yang mereka gunakan untuk laksanakan semua dasar-dasar ni. Inilah dia kelima-lima alat utama pada panel kawalan juruterbang ekonomi kita. Setiap satu ni macam tuas atau butang khas yang boleh dilaraskan untuk mengawal bekalan wang dalam pasaran dengan cara yang berbeza. Jom kita bedah siasat satu persatu. Alat pertama namanya Nisbah Rizab Berkanun atau SRR. Senang cerita, ini adalah sejumlah peratusan daripada deposit pelanggan yang semua bank komersial wajib simpan di bank negara. Wang ni tak boleh disentuh atau digunakan untuk bagi pinjaman. Carta aliran ni tunjukkan dengan jelas macam mana ia berfungsi. Cuba tengok, waktu inflasi, bank negara akan naikkan nisbah ni. Ini memaksa bank simpan lebih banyak duit, jadi duit yang mereka boleh bagi pinjam pun jadi sikit. Bekalan wang dalam ekonomi pun berkurang. Sebaliknya, masa kemelesetan, nisbah ni diturunkan. Ini akan bebaskan dana, membolehkan bank bagi lebih banyak pinjaman dan merangsang ekonomi. Alat kedua, Nisbah Rizab Tunai.
Bunyi macam sama kan? Ia pun simpanan wajib. Tapi bezanya, wang ni disimpan oleh bank komersial tu sendiri, bukan hantar ke bank pusat. Tujuannya adalah untuk pastikan bank sentiasa ada tunai yang cukup untuk operasi harian. Dan seperti yang kita nampak dalam carta aliran ni, logik dia sama je macam alat yang pertama tadi. Nak lawan inflasi, nisbah dinaikkan untuk kurangkan kemampuan bank bagi pinjam. Nak rangsang ekonomi masa kemelesetan, nisbah diturunkan. Ia satu lagi tuas kawalan yang penting untuk uruskan bekalan wang. Seterusnya, surat jaminan kerajaan. Anggap je ni macam surat saya janji bayar atau IOU daripada kerajaan. Bank negara boleh jual atau beli surat-surat ni dalam pasaran untuk mempengaruhi jumlah wang dalam sistem perbankan kita. Proses dia macam ni. Untuk kurangkan bekalan wang masa inflasi, bank negara akan jual surat jaminan ni. Bank-bank akan beli. Jadi, duit mereka akan mengalir keluar dari sistem dan masuk ke bank negara. Untuk tambah bekalan wang masa kemelesetan pula, bank negara akan beli balik surat-surat ni dan pam tunai kembali ke dalam sistem. Simple kan? Alat keempat ni, yang ni memang dekat dengan kita semua. Ia melibatkan syarat-syarat untuk pinjaman sewa beli, contohnya untuk beli kereta. Bank negara boleh kawal benda-benda macam bayaran pendahuluan minimum atau tempoh maksimum bayaran balik. Masa inflasi, bila nak orang kurangkan berbelanja, syarat akan diketatkan. Contohnya, bayaran pendahuluan kena lebih tinggi, tempoh bayaran balik pun pendek. Tapi masa kemelesetan pula, syarat akan dilonggarkan untuk galakkan kita berbelanja dan merancakkan semula ekonomi. Dan alat terakhir, yang ni kita paling selalu dengar dalam berita, kadar faedah atau nama rasminya kadar dasar semalaman OPR. Secara ringkas, inilah kos ataupun harga untuk meminjam wang. Kesan dia sangat terus. Bila kadar faedah dinaikkan, pinjaman jadi lebih mahal. Jadi, orang pun kuranglah nak meminjam dan lebih suka menyimpan. Ini akan bantu perlahankan inflasi. Bila kadar faedah diturunkan pula, pinjaman jadi lebih murah. Ini akan galakkan orang ramai dan syarikat untuk berbelanja dan melabur sekaligus merancakkan ekonomi. Okey, slide ni memang rumusan terbaik. Ia tunjukkan dengan sangat jelas macam mana setiap alat pada panel kawalan juruterbang ekonomi kita dilaraskan. Nampak tak polanya? Kalau ada inflasi, semua tindakan bersifat mengetatkan atau mengurangkan. Kalau ada kemelesetan, semua tindakan pula bersifat melonggarkan atau merangsang. Semuanya direka untuk bawa ekonomi kita kembali ke landasan yang stabil. Jadi, sekarang kita dah faham sikit sebanyak macam mana ekonomi kita dikemudi. Kita kenal juruterbangnya, kita tahu alat-alat kawalan yang dia gunakan. Tapi, ini membawa kita kepada satu persoalan besar. Dengan semua cabaran dan keadaan dunia yang tak menentu, adakah keseimbangan yang sempurna tu betul-betul boleh dicapai? Itulah cabaran yang tak pernah berhenti dalam seni mengemudi ekonomi.